Aliran trafik di lebuh raya utama negara dijangka meningkat terutamanya menjelang cuti persekolahan serta sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru 2026. Bagi melancarkan perjalanan pengguna lebuh raya, PLAS menggalakkan orang ramai untuk merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan akses kemudahan jadual perjalanan digital MyPLAS TTA di aplikasi PLAS. Tinjauan kru Buletin TV9 mendapati rata-rata pengguna lebuh raya memanfaatkan MyPLAS TTA di aplikasi PLAS yang dikemas kini untuk menyusun jadual perjalanan mereka ke destinasi pilihan. Kami dapat tahu waktu bila yang sesuai untuk kita keluar daripada rumah supaya kita boleh elakkan kesesakan. Tambahnya, aspek keselamatan lain juga menyumbang kepada kelancaran perjalanan, antaranya memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan pemandu mendapat rehat mencukupi. Hari-hari kita boleh berhenti berehat, menggunakan toilet dan kita boleh berhenti beli snack ke makanan sebab kat sini banyak pelbagai pilihan makanan yang kita boleh pilih. I need to make sure lah anak-anak lebih selesa. Bagi pengunjung Koh Karmun, destinasi percutian dalam negara menjadi pilihan keluarganya kerana pelbagai lokasi mudah diakses sepanjang perjalanan menggunakan Lebuh Raya Plus. Perjalanan itself itu dah satu pengalaman dan kenangan lah. So let's say for example kita singgah di R&R itu sebab fasiliti di sini tu lengkap dan anak-anak saya pun boleh berehat, boleh bermain dan also shopping lah sebab sini kedainya banyak. Ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk meluangkan masa bersama keluarga lah. Di samping MyPLAS TTA, PLAS turut memperluaskan platform terbaru pembantu Maya Putri yang boleh diakses menerusi aplikasi WhatsApp di talian 019 356 9802. Ia menawarkan interaksi terus buat pengguna mendapatkan bantuan kecemasan serta maklumat berkaitan perkhidmatan Lebuh Raya Plus.